Assalamualaikum. Anda tahu tak, dalam Al-Quran ada satu surah yang walaupun sangat pendek, tapi fungsinya macam cermin yang paling jujur untuk diri kita. Surah ni bukan sekadar untuk dibaca, tapi ia adalah satu ujian untuk watak kita. Namanya Surah Al-Ma'un, dan ia seolah-olah memaksa kita untuk bertanya, adakah iman kita ni betul-betul hidup? Jom, kita bedah surah ni sama-sama. Surah ni terus mula dengan satu soalan yang menusuk kalbu kan. Ia ditujukan direct kepada kita. Tahukah kamu? Ini bukan soalan biasa yang jawapannya cuma ya atau tidak. Sebenarnya, ini adalah satu jemputan untuk kita fikir lebih dalam. Siapakah sebenarnya orang yang dikatakan mendistakan agamanya sendiri? Okey, jadi siapa sebenarnya orang ni? Surah Al-Ma'un tak biarkan kita tertanya-tanya. Ia terus bagi macam checklist. Tanda-tanda yang sangat jelas. Dan tanda-tanda ni bukanlah pasal kepercayaan dalaman yang tersorok, tapi ia tentang perbuatan luaran yang kita semua boleh nampak. Perbuatan yang menunjukkan iman di hati dah tak selari dengan tindakan seharian. Dan ciri pertama yang disebut ni mungkin akan buat kita terkejut sikit. Bukan pasal solat, bukan pasal puasa, tapi tentang akhlak. Orang yang pertama sekali dikategorikan sebagai pendusta agama ialah mereka yang layan anak yatim dengan kasar, yang menengking dan menolak mereka. Benda ni bukan teori tau. Ia adalah cerminan kegagalan kita dalam tanggungjawab sosial dan rasa belas kasihan. Bila seseorang tu sanggup menolak anak yatim, sama ada secara fizikal atau dengan kata-kata yang menyakitkan, itu adalah amaran pertama yang iman dia mungkin ada masalah. Lepas tu, surah ni tambah lagi satu poin. Orang ni bukan setakat dia sendiri tak tolong, tapi dia juga tidak menggalakkan orang lain untuk beri makan kepada orang miskin. Sikap buat tak tahu dan tak peduli inilah tanda yang kedua. Mesej dia simple dan jelas. Kalau kita buat tak nampak orang yang memerlukan di sekeliling kita, itu tandanya hati kita dah mula hilang kepekaannya. Ini mengajar kita yang agama ni bukan setakat hubungan kita dengan Tuhan je. Ia juga menuntut kita untuk prihatin dan bertindak untuk masyarakat. Okey, kalau kita rasa isu ni setakat pasal tanggungjawab sosial je, kita silap. Surah ni bawa kita gali lebih dalam lagi. Dia beralih kepada satu ibadah yang kita anggap paling suci, iaitu solat. Dan dekat sinilah, amarannya jadi makin tajam dan pedih. Sekejap. Celaka bagi orang yang solat. Ayat ni betul-betul buat kita tersentak kan? Macam mana pula solat, tiang agama, boleh bawa kepada kecelakaan? Surah ni jelas kan? Bukan semua solat itu diterima. Ada dua sebab utama kenapa ia jadi sia-sia. Sebab yang pertama, kelalaian. Maksudnya, orang yang solat tapi hati dan fikiran dia tak ikut solat sekali. Bayangkan, sebelah sini kita ada solat yang kosong, dibuat laju-laju, lewat. Tapi kat sebelah sana pula ada solat yang tenang, fokus dan penuh penghayatan. Solat yang pertama tu, ia cuma pergerakan fizikal, bukan hubungan jiwa dengan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan solat yang lalai tu. Badan rukuk dan sujud, tapi fikiran kita melayang entah ke mana. Fikir pasal kerja, pasal makan, pasal hutang. Surah ini bagi amaran keras. Solat yang macam ni tak ada nilainya. Sebab kedua ni lagi bahaya. Namanya riak. Atau dalam bahasa mudah, menunjuk-nunjuk. Ini adalah bila niat kita buat baik tu bukan sebab Allah, tapi sebab nak dapatkan pujian dan perhatian daripada manusia. Inilah contoh paling senang nak faham pasal riak. Satu perbuatan yang sepatutnya suci dan ikhlas, tapi dah tercemar sebab nak orang pandang. Ibadah yang sepatutnya menjadi rahsia antara kita dengan Tuhan dah bertukar jadi macam satu persembahan pentas yang kosong. Okey. Lepas kita dah tengok semua masalah ni, sikap acuh tak acuh, solat yang lalai, riak, surah Al-Ma'un tak tinggalkan kita tergantung macam tu je. Sekarang, jom kita tengok apa jalan penyelesaiannya. Surah ini sebenarnya bagi kita panduan praktikal untuk betulkan balik iman dan amalan kita. Dan inilah dia, pelan tindakan dari surah Al-Ma'un. Untuk setiap penyakit yang disebut, ada ubatnya. Daripada kasar kepada anak yatim, kita ubah jadi penyayang. Daripada tak peduli orang miskin, kita jadi pemurah. Daripada lalai dalam solat, kita usaha untuk khusyuk. Dan daripada riak, kita betulkan niat hanya kerana Allah. Inilah blueprint untuk membina karakter sejati. Dan surah ni ditutup dengan satu perkataan yang subhanallah sangat cantik, Al-Ma'un. Al-Ma'un ni merujuk kepada bantuan-bantuan kecil yang kita selalu pandang remeh. Contohnya, bagi pinjam barang kat jiran atau tolong angkat barang orang.
Surah ni nak cakap, iman yang sebenar tu terpancar walaupun dalam kebaikan yang paling kecil. Baiklah, kita dah faham semua ni kan? Jadi sekarang persoalannya, kenapa surah pendek ni penting sangat? Apa untungnya untuk kita kalau kita betul-betul hayati ajaran dalam surah ni? Jom kita tengok the bigger picture. Inilah kesannya bila kita betul-betul hayati surah Al-Ma'un. Ia bukan setakat ubah diri kita je. Pertama, ia membina karakter kita. Sahsiah kita jadi cantik. Kedua, ia membaiki dan mengukuhkan balik hubungan kita dengan Allah melalui solat. Ketiga, ia membantu mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin. Dan akhir sekali, ia satukan ibadah kita dengan tanggungjawab sosial, menjadikan hidup kita lebih bermakna. Jadi kesimpulannya, surah Al-Ma'un ni sebenarnya adalah satu panggilan. Panggilan untuk kita sentiasa cek diri kita, muhasabah. Ia macam cermin yang kita kena tengok setiap hari untuk pastikan iman kita bukan sekadar di bibir, tapi betul-betul terbukti melalui tindakan, solat yang khusyuk dan kebaikan yang ikhlas. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Fikirkan sejenak, apa satu Al-Ma'un, satu kebaikan kecil yang anda boleh buat untuk orang lain hari ini? Mungkin nampak remeh, tapi di sisi Tuhan, ia mungkin bukti terbesar iman kita yang hidup. Jawapannya ada pada tindakan kita selepas ini.